Siapa sini kulit jenis berminyak? Nak tahu tak, kalau anda salah pilih pencuci muka boleh buat kulit lagi berminyak dari biasa. Bila anda guna cleanser yang terlalu kuat, terlalu kasar, kulit mudah rasa kering dan terus aktifkan alarm mode untuk keluarkan lebih banyak minyak dan ganti balik kelembapan yang hilang. Itulah sebabnya kadang-kadang makin rajin kita cuci muka, makin berkilat pula muka tu. Jadi, dalam video kali ini, saya nak kongsikan 4 pencuci muka drugstore yang bagus dan berkesan untuk kulit berminyak tanpa buat kulit makin kering. Jom tonton sampai habis. Let's glow together. Hi glowers, mencuci muka nampak macam langkah paling mudah dalam rutin skincare kan? Tapi sebenarnya inilah langkah paling penting untuk tentukan sama ada kulit anda sihat atau sebaliknya. Kalau dari awal lagi anda dah silap pilih pencuci muka, semua skincare selepas itu pun susah nak berfungsi dengan baik. Untuk kulit berminyak, pemilihan cleanser yang sesuai memang sangat penting. Kalau pilih cleanser yang ada surfactant terlalu kuat, minyak semula jadi pada kulit itu boleh hilang, lama-lama skin barrier pun boleh rosak. Tapi kalau terlalu lembut pula, kotoran dan minyak dalam pori itu tak boleh bersih betul-betul. Akhirnya jerawat senang naik dan saya faham sangat sebab saya pun ada kulit berminyak juga. Sebab itu cleanser yang bagus sebenarnya akan bersihkan minyak berlebihan tanpa buat kulit rasa tegang atau kering. Ramai orang yang kulit berminyak ni selalu keliru nak kena cari pencuci muka yang berbuih banyak baru kulit tu betul-betul bersih ke? Sebenarnya tak semestinya. Buih memang bantu bersihkan minyak dan kekotoran dalam pori dengan lebih mendalam, tapi kalau formula cleanser itu sendiri terlalu kuat, terlalu harsh, kulit boleh jadi makin kering tau. Sebab itu penting cari cleanser yang berbuih lembut, sebaiknya jenis water base atau gel to foam yang bebas sulfate ya. Tapi ada bahan aktif seperti salicylic acid untuk kawal minyak dan bersihkan pori. Pastikan juga kalau boleh non-comedogenic dan oil free supaya tak sumbat pori dan sesuai untuk kulit yang berminyak. Jom saya kongsikan 4 pencuci muka terbaik daripada drugstore yang boleh bantu kulit anda rasa bersih, segar dan lebih seimbang. Pencuci muka yang pertama ini memang power, Mentholatum Acnis Postbiotics Cleanser, sebab ia gabungkan 3 jenis asid, salicylic acid, glycolic acid dan lactic acid untuk kawal minyak, buang sel kulit mati dan licinkan kulit tapi masih gentle ya. Yang bestnya ia ada 3 jenis postbiotik, ada Lactococcus, ada Bifida dan Lactobacillus yang bantu pulihkan keseimbangan microbiome kulit yang penting untuk kulit jenis berminyak dan berjerawat tanpa rosakkan skin barrier. Ditambah juga ada komponen Centella asiatica seperti Medicassoside dan Asiaticoside, memang sesuai kalau kulit anda jenis cepat naik jerawat ataupun sensitif. Formula cleanser ini pH-nya seimbang, bebas sabun, tanpa pewangi dan juga pewarna. Jarang tahu jumpa cleanser yang ada gabungan bahan-bahan hebat dengan harga drugstore begini. Dengan saiz 100 gram, harga sekitar 25 ke 30 ringgit, memang berbaloi untuk kategori cleanser kulit berminyak di drugstore. Pencuci muka seterusnya ini dari jenama yang ramai dah kenal, Hada Labo Deep Clean and Pore Refining Face Wash. Walaupun namanya Deep Clean ya, tapi formulanya sangat seimbang. Ada kombinasi green tea yang kaya dengan antioksidan untuk bantu lawan bakteria penyebab jerawat. Ada bentonite clay yang bekerja macam magnet untuk serap lebihan minyak dan bersihkan pori secara mendalam. Juga ditambah dengan hyaluronic acid untuk pastikan kulit tak kering. Teksturnya cream to foam hybrid, jadi lepas cuci kulit memang rasa bersih, lembut dan tak tegang. Kalau kulit anda jenis berminyak atau kombinasi tapi mudah sensitif, cleanser ini sangat sesuai. Gunakan 2 kali sehari dan hasilnya kulit nampak lebih segar dan lebih bersih. Harganya sekitar 20 ke 25 ringgit sahaja untuk 100 gram, sesuai untuk anda yang nak pembersih berkualiti dengan harga yang sangat mesra poket. Pencuci muka yang ketiga ni ramai lelaki suka pakai, tapi sebenarnya perempuan pun boleh pakai juga. Calf Oil and Acne Care Face Wash dilengkapi dengan salicylic acid, zinc gluconate dan kaolin clay untuk kawal minyak sehingga 12 jam dan juga lawan jerawat. Juga ada sage dan cypress extract yang ada fungsi antibakteria yang membuatkan kulit rasa segar selepas penggunaan. Maksudnya pencuci muka ini sangat sesuai untuk kulit berminyak dan cenderung berjerawat ya. Diformulasikan dengan teknologi Hydro Balance dan Pure Cleanse, teknologi yang berupaya membersih sehingga ke dalam pori sambil melembabkan kulit. Pada saiz 100 ml, pencuci muka ini cuma harganya sekitar 15 ke 20 ringgit sahaja. Sangat affordable dan boleh masuk wishlist anda siap-siap lepas ni.
Dan akhir sekali untuk anda yang bukan sahaja nak kawal minyak tapi juga nak kulit yang sekata dan bebas kusam, saya cadangkan Alia Niacinamide Brightening Facial Cleanser. Cleanser ni menggabungkan niacinamide, glycolic acid, licorice extract, 3 bahan terkenal untuk pulihkan kekusaman, haluskan pori dan pada masa yang sama boleh kawal minyak. Niacinamide ini ada kelebihan untuk mengkurangkan dan kawal pengeluaran sebum, sementara glycolic acid boleh bantu buangkan sel kulit mati supaya kulit nampak lebih glowing. Panthenol dan sodium hyaluronate juga ada di dalamnya untuk pastikan kulit tak rasa pedih atau kering selepas dicuci. Kalau anda nak pencuci muka yang mampu membersih, mencerah, melembab dalam satu langkah, pencuci muka ini memang patut masuk dalam rutin harian anda. Harga pun friendly untuk poket. 20 ke 30 ringgit saja dalam 100 ml. Seriously, very berbaloi. Saya tahu saya campur bahasa, come on, chill sikit lah ya. Dengan formulasinya bermanfaat untuk anda. Itulah tadi 4 pencuci muka drugstore terbaik untuk kulit yang cenderung berminyak yang saya memang sangat-sangat cadangkan. Ingat ya, pilihlah pencuci muka dengan formula yang seimbang dan lembut tanpa buat kulit rasa tegang atau kering. Kalau anda ada kawan yang tengah cari pencuci muka untuk kulit berminyak tu, kongsikan video ini dengan mereka dan jangan lupa komen di bawah ya pencuci muka lain yang anda rasa best untuk oily skin yang anda mungkin pernah cuba. Saya pun nak tahu juga. Semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.